Hai, Assalamualaikum. Okay, hampa pernah try tak pucuk ni? Dia pucuk kering tapi dia jenis versi yang fishball tau. Okey, hampa kena try. Memang sedap sangat-sangat. Sejak-sejak ni kami suka masak guna dia. Memang sedap weh. Dia kepingan ikan sebenarnya, bukan pucuk. Okey, masuk bawang merah, bawang putih. Dia masuk garam gula secukupnya. Okey. Lepas tu kita bolehlah masuk perasa sikit, and then masuklah buncis dengan kobis. Kalau hampa nak masuk soun ke terpulang. Okey, lepas tu masuk santan secukupnya. Yang tu saja, simple. Okey, biar sampai mendidih sat. Jangan sampai pecah minyak, pecah lemak dia nah. Okey, kacau-kacau dah siap. Masuklah cili merah untuk hiasan. Yang tu saja. Okey, apa lagi? Jom kita makan. Simple, makan dengan ikan goreng.